berapa dah sih? 20 baru kan. Ada gitu ada orang cetong. Tak air je. Sekejap lagi aku potong kamu. Dah. Mana Azrai ni? Janji ku apa ni? Sekejap lagi siapa? Sabar. Sabar dia kok. Mana ketok ni? Haish. Awak, kita nak apa sini? Oh, saya nak jumpa saya je. Sign. Oh, jom. Jom. Oi. Oh, toh. Saya ingat siapa dah. Sorry lah, aku lewat sikit. Oh, dengar weh. Patut saya ingat. Oh, kecik banyak. Mana sikat aku? Ada dah. Meja. Melihat pada bintang-bintang terpisah jauh di Awak pakai lain apa? Ha? Digi. Oh, mai lah tukar pada lain kat wang. Sebab apa? Sebab saya cukup target saya nak potong je tu. Mudak kok. Tu Aziz tau. Ha? Buat apa? Awakmu ke? Ha. Ya, tu ya bagai famous tu. Famous. Famous kan? Allah ya. Famous bagai orang dak erat pergi mari apa semua. Mu jangan sampai mu kena main. Mu kecik gapo ni? Mu kenal tu ikut dia kecik. Ya, aku erat dah dulu. Aku makan dah je dulu. Ha. Mu yang kecik ikut dia gini. Aziz tak gitu. Ya, mu ni kawan aku. Mu tak sengaja ikut anda mu. Aku besar je ni. Ni ambil ni, sikat mu ni. Beres Jom. Awak, buat apa kejap sangat jumpa kawan awak? Tak ada gapo. Awak kenal aku Mia dia? Kenal, tapi dululah. Tahu mana kenal? Kenal gitu je lah. Buat apa? Awak tahu ke dia sayang saya? Tahu je, awak kawan dia. Awak kan pernah post story dengan dia. Oh, ya sungguh. Oh, tadi pun dia ada ayat pasal... Pasal apa? Pasal... Tak ada gapo lah, tak penting pun. Aziz. Kenapa benda yang janda mu duk kasih dengan Azrai? Macam dia nak apa mu Mu tak payah awak tak tahu lah. Mu tu barang orang main je. Orang erat pergi mari. Aku pun dulu nak ngejam mu. Nak main je. Tapi mu tak layan pun aku. Kenapa mu cakap ni? Aku minta maaf lah aku tak layan mu dulu. Aku memang tak boleh nak pergi dengan mu.
Mu ingat mu akan bahagia dengan Azrai. Mu tunggu. Tengok kenapa kau akan buat. Jom. Duduk lah. Apa Aziz tiba-tiba tak putus ni? Ni mesti ada benda ni. Aku nak jumpa dia. Mana ya? Tok Neng sore. Kau nak tinggal di Aziz dah. Aku ayat dah kamu dulu. Dia tu kuat main jatah. Mu tak sedengar. Bodoh pun. Kan tengok Len ni jadi rana. Bodoh tekmu ni. Mia. Muka cik molek kan. Azim kata nak gitu. Mu ni apa berdeki ya. Yai. Aku kenal lah dia, Yai. Aku nak selamat mu je. Dia dulu memang kuat main jatang. Okey? Aku ni tak adoknya nak deki-deki dengan mu. Mu kawanku. Aku tak kisah dulu yo kan. Kau betul lah ni aku terima baik buruk yo. Kalau kecil masa dulu, aku pun jahat. Mu kenal aku kan oi. Dia mubah lah. Duk buruk pasal Aziz kat aku. Aziz, buat apa awak ni? Tak kenapa. Tak apa. Buat apa awak nak putus? Tak ada kenapa. Awak ni. Awak pun macam saya. Tak layak rasa bahagia. Semua orang layak untuk bahagia, Aziz. Awak jadi gini sebab Mia Tapi saya bukan Puan Molek Azrai. Ya, memang awak bukan Puan Molek. Tapi bukan di mata saya. Tapi saya jahat Azrai. Saya pun jahat dulu. Awak tak ingat ke? Gapo janji saya ke awak dulu? Saya tak akan tinggal awak sebab kisah silap awak dulu. Tapi Cinta itu bukan tentang menghukum kisah silam seseorang. Tetapi menerima, melihat siapa dia hari ini. Masa lalu boleh mengajar kita. Tapi bukan penentu nilai mencintai seseorang. Setiap nafasku